TikTok for 1 year dah. I stop sebab I rasa macam Until no tak. Sebab I nak start balik nyanyi kan, so I nak gunakan platform I balik. Tapi disebabkan I dah stop 1 year, I believe I don't know, maybe TikTok punya sistem kot, bila you dah lama tak aktif, dia akan erase semua follower yang dah lama tak aktif follow account you. And then niche I pun dah berubah. TikTok kan dia ada niche dia apa semua kan. Kalau I before this jenis yang buat lawak and everything kan, tiba-tiba I buat video menyanyi, so followers so dia macam dia lain. So maybe because of that, and then I'm losing a lot of followers lah, which is I'm not sad pun. I'm just macam mana aku nak cari orang yang macam tu je menyanyi ni. Itu je. Tak serabut pun. Dia tak adalah stress sedih ke, tak adalah. Tidak lah Diorang bayar bil aku pun. Actually diorang bayar lah juga. Dulu dia orang tolong lah aku bagi bayar kan, buat review apa semua. Tapi macam bila hilang tu mula-mula kena macam sedih tak ada follow dah lama macam mampu lah baru macam tu. Tapi ada je orang yang still kenal lah, whatsoever itu je lah. So kalau tengok dalam Daniel yang macam ni, Daniel seberapa yakinkah Daniel yang akan stay dalam bidang industri nyanyian ni, ataupun ada plan nak ke lakonan ke? Okay, kita elaboratekan sikit Target I dengan bos I, kita orang berbeza. Okay. Bos I jenis yang macam we need to plan this for the future. I pun plan juga, tapi at the same time I buat lagu untuk for me to, it's like the things that I love. Passion. Bukannya I buat I need something in return. I dah buat satu lagu, mana semua orang, kenapa tak dengar lagu aku? Macam memerah semua, menekan-nekan pula kan. Menekan-nekan balik-balik, meniaga dek, paksa untuk dengar lagu aku kan, nak dapat in return something. Tidak. So macam I buat tu just for have fun. Benda yang I dah simpan lama. Dekat dalam notes ni dah ada 80 lebih lirik lagu. So bila ada rezeki macam ni barulah buat. So I buat tu benda-benda yang happy, macam hey aku dah buat lagu sendiri. Betul lah. Tak adalah macam I hope something in return, tak ada. You cuma buat apa yang you rasa you suka, you happy tu. Tapi kalau diberi rezeki untuk ada rezeki lebih, sebabkan I buat lagu tu tiba meletup satu lagu kan, why not lah. Why not, tiba-tiba tak tahu kan. Betul, kita tak tahu, kita just buat dengan ikhlas sahaja. Macam tu lah. So untuk lagu yang first yang dirilis, yang ada video kan? Yang ada video? Ada video kan? Ada. Kita tengok ada video kan? I rekod pakai handphone je. So yang tu yang bos awak tolong lah? Tak, itu I buat sendiri. Oh, buat sendiri lah. I memang buat sendiri. I just panggil kawan untuk pegangkan handphone, kau tolong rekod kan boleh. Oh, kalau yang buat pun tak ada, apa tak ada, jalan. Kalau yang bos laburkan tu kat lagu yang mana? Lagu yang nombor 4 nanti, insyaAllah. Oh, lagu nombor 4. Lagu yang 4 ni lagu yang orang kata macam looking for publicity. Akan confirm akan ada orang macam kau looking for publicity, akan ada bad comment. I dah expect dah benda tu. But then it's just for seronok. I nak cakap benda yang macam zaman sekarang, benda yang zaman sekarang, macam tu. And then my boss pun macam okay, I agree, so I willing to spend money on that for the music video and whatsoever. Wow. Style Aina Abdul lah yang buat. Ini lagu pasal orang sibuk pandang abang-abang bomba, abang-abang polis yang badan mencuri kan. Habis orang yang macam aku ni macam mana? So lagu mengenai orang yang macam body positivity body ni macam mana? Nak buat lagu macam tu. Bijak. So yes, so I dah expect benda-benda yang bad comment tu semua I dah expect lah. Banyak kan yang dilabur kan? Tak boleh share. Boleh share ke? Bisa naik turun dah. Buat kita orang banyak spend pada untuk bayar producer untuk buat lagu tu je lah. Mahal juga Kalau untuk I seorang, InsyaAllah benda tu takkan berlaku. Saving aku pun tak mampu nak bayar benda tu. So ya, itu pun terima kasih kepada bos saya. Dia yang mengeluarkan duit. Dengarlah lagu aku supaya orang tu rasa happy sikit, ada orang tengok. Tapi kalau katakan satu hari nanti macam tak ada orang yang nak laburkan duit, macam mungkin awak terfikir yang ni nak buat video tapi tak ada orang nak laburkan duit, so apa perancangan dia? Macam pertama pakai phone apa je kan? Pakai phone lah. Pakai phone je. Tapi untuk lagu yang keempat tu kena tengok lagu yang macam mana. Kalau lagu-lagu yang senang lah, contoh macam lagu ketiga ni, it's about still about love, happiness of love, I would say. Love that you didn't expect. Lagu English, so I can make it like using macam
Rekod pakai iPhone, just jalan-jalan apa semua, makan dengan perempuan tu, just lepak-lepak macam tu. Perempuan tu pun mungkin I akan pakai kakak I sendiri. It's just music video je kan. Apa yang Zain Azin? Jangan kontroversi lagi. Dapat lagi komen guna mak ayah saudara ni. Zain Azin pun mampu pula aku nak bayar kan. Kena bayar juga. Kena bayar juga Ada business is business. Tak ada free tak ada. Kecuali kalau keluar lepak dia orang keluarkan duit. Okay, yang tadi bayar is bayar, business is business. Tapi tak ada ke awak macam approach macam bapak saya awak macam tak boleh ke kita buat lagu duet ke, collaboration lah kan, collaboration untuk boost nama awak sendiri? To be honest, daydreaming about it, yes. Planning to go and ask, no. Because I know diorang ada assistant diorang sendiri, diorang ada company diorang sendiri, and in order for me to collab with my uncle and neither my aunties atau Ernie Zakri ke, of course they need something in return. How much it will give us to, you know, untuk grow ke apa ke kalau buat collab dengan orang. Plus I baru nak start. I tak ada expect naik atau turun pun. Macam mana diorang nak terima me as a business. Of course kalau ikutkan betul-betul my uncle, tentulah dia nak kan. Tapi sebabkan business is business, we need to like apa kita panggil, give and take lah, give and take, and then sedar ruang lah. Sebabkan business, it's not only about me and my uncle, it's about the company that we both gonna handle as well. So agak susah sikit. Tapi daydreaming about it adalah. Mana tahu I dengan Pak Ngai buat lagu raya kan, about family masing-masing. Teringin juga siapa yang tak nak. Kakak I nombor 4 pun menyanyi, kakak I nombor 1 menyanyi, kakak I nombor 2 pun kerja menyanyi dekat MBMB Melaka. Semua boleh menyanyi. Semua boleh menyanyi. Cuma abang I tak boleh sebab dia polis lah. Sebab dia polis je lah. Menyanyi sedap juga. I teringin nak buat lagu untuk adik-beradik sendiri dengan saudara sendiri, buat konsepkan raya kan, like how busy the raya is. I wanted to, tapi duit tak ada satu, and then company punya background in return apa semua, how growth and everything, benda tu susah sebab kita pun baru nak naik. Jadi Daniel, andai kata kan nak bina nama Daniel ni lebih lama dalam bidang industri ni kan, boleh tak ceritakan sikit, ada tak planning Daniel? I don't have the plan yet, but my boss ada. Okay. He keep pushing me. Cuma for now I tak boleh nak buat lagi because of kekangan yang ada, yang saya tengah facing right now, which is my family. My mum tengah tak berapa nak sihat, I tengah jaga dia dulu. Once dah okay, then barulah I macam slowly push myself more untuk kekal lama tu tidak, untuk I would say untuk expose diri I lebih. So I akan buat lebih, takut nak beritahu nanti kau sibuk dah nanti belajar. Ikut lah pula kan. Nanti ikut lah, mana boleh, cannot so, macam lebih pada buat live menyanyi apa semua untuk expose, and then my content lebih kepada singing and whatsoever. And then macam korang pun panggil I buat podcast apa semua kan, so benda ni I akan repost kat social media I juga. Jangan lupa collab untuk nak expose juga. So that is the only things that yang I tahu, apa yang I tengah try to push. But then the bigger plan is my boss. My boss is Chinese, kita tahu otak Chinese macam mana. Dia orang jenis macam plan dia dah ada dah. Business. Rajin tak rajin jadi yang kita orang bawah ni. Macam tu. So dia pun ada keep on pushing juga, tapi dia pun memahamilah dengan apa masalah I tengah handle sekarang ni. So InsyaAllah kalau rezeki ada lah. Nak kekal lama tu kena buat drama lah. Kena buat drama, media, buat hal lah kan. Saya nak expose artis ini. Kalau tak nak dia expose, dengar lagu saya. Oh my god. Ugutan. Tak ada. Untuk kekal lama tu I would say I kena belajar banyak lagi lah kot. I tak ada plan lagi. But then I will, mungkin time raya tahun depan I akan sit down with my uncle ke, tanya dia macam mana how to stay, you know. Because untuk stay relevant sampai bila-bila ni, attitude kena bagus. Betul. Ni aku cakap pun macam banyak tadi dah terkeluar. Kena dia macam boleh ambil barang. Apa ni,
cakap pun tak betul kadang-kadang, perangai pun macam tak matang lagi, macam budak-budak kan nak. Kita bersembang pun macam budak-budak bawah flat apa semua kan. Bawah flat. Kau bayangkan kalau kau interview Anwar Aziz, tak ada dia cakap tak ada macam ni. Tak ada macam ni. Nak ubah perangai untuk orang suka tu susah macam tu. Can you imagine Anwar Zain yang seorang yang lelaki tegas apa semua, itu pun macam-macam kecaman dia dapat. Orang kutuk kat belakang banyak sampai sekarang. Yelah, sebab orang kita, mulut orang tak boleh tutup. Jadi betul, kita rasa macam lebih baik bawa personality sendiri. Betul. Macam mana pun kan. My boss pun cakap, bawa je personality kau sendiri. Personality aku yang macam ni pun orang dah benci. Ramai orang benci. Ya. Saya tu okey. Kita okey. Yang orang okey lah sebab kita jumpa depan-depan kan. Yang tengok social media video kita yang sebelum ni ada kita orang ada satu kawan-kawan ni jenis yang rapat-rapat kenal-kenal macam tu akan sampai ke mulut lah. Okay. So bila saya berkawan dengan orang yang baru ni, kita orang kenal kat social media, orang akan macam, sebab I main game juga, so bila kenalan dengan orang yang main game tu macam, bila jumpa in real life, orang akan macam komen, serius lah babe berkawan dengan dia, serius lah, sebab I dengar cerita dia ni perangai macam ni, padahal aku tak kenal pun orang tu, tapi orang lain yang tahu dulu. Tapi orang mulut macam aku ni jenis sound tepat, tak reti nak filter tapi so tak ada. Kalau kau kena sound tu kau rasa aku macam itu, itu terpulang untuk kau sebab attitude kau, bukan masalah aku. So time orang benci, time rambut warna blonde tu lah. Blonde, rambut putih, memang orang benci je. Memang benci. Orang tengok sekali imbas pun orang benci kan. Ayam ke? Kalau rain muka Melayu, tak boleh dek. Kononnya nak jadi ginger, cannot jadi ginger, dia jadi bahasa Melayu. Halia dia berjalan kan. Dia tu memang akan buat makanan lah, food basis lah. Mira, kita borak dengan Daniel, kita tak tahu pun sekarang dia buat apa sebenarnya. Pada tadi kita tak tanya pula Daniel. Cik hati dia. Cik hati besar badan. So apa soalan kau tadi? Apa yang I tengah buat? Apa yang awak buat sekarang? Kita share sikit lah, apa yang Daniel tengah working on sekarang. Okay, so what I'm working on is I tengah buat lagu, 10 lagu in total with the money that my boss spent. Kita ada 10 lagu yang dah siap. 2 lagu pertama Hanya Ada Aku, and then we are collab with drama terbaru di Do Drama, tajuk 40 sahaja. 40 sahaja. So that is what we are working right now. And then lagu kedua Dinda, bertajuk Dinda, dah release dah, and surprisingly lagu tu lagi tinggi viewers listeners daripada lagu pertama. Macam gitu. I tak tahu macam mana tiba-tiba dia boleh naik sekejap. I pun macam cakap tadi, kita tak tahu kan, kejap naik kejap turun. Kita buat je buat lagu kan. Macam lagu kedua tu I tak fokus pun, konten pun tak ada pun banyak. Dalam tiba-tiba naik. Tiba-tiba naik. Okay Daniel, ada tak pesanan yang awak nak sampaikan dekat orang kat luar sana ke, dan harapan awak sendirilah tentang diri awak? Boleh share kan? Gelak penjahat lah tu. And then I just nak cakap, hi guys, pada yang dah kenal Daniel Zain yang before this, okay, teruskan follow I kat semua social media. Daniel Zain, kalau kat TikTok ada 4N, kalau kat Instagram ada 3N. Keep on supporting the things that I do now, because I start from zero again. I refresh everything. Okay, I hope you guys can give me a full support, sebab nak to start new ni benda yang susah. Untuk tinggalkan diri yang lama tu susah. Okay, tak bermaknanya start new adalah benda yang tak elok. So I'm hoping it's a good thing, and I hope you guys can keep support me. Jangan lupa untuk dengar lagu saya, okay, Hanya Ada Aku dan juga Dinda dekat Spotify. And jangan lupa juga support OST drama 40 sahaja, lagu I Hanya Ada Aku tu. Kau kena tengok drama 40 sahaja tu. Okay, jangan lupa support. Itu je lah nak cakap banyak kali. Jangan lupa serabut lupa aku kacik je banyak kali ulang jangan lupa. Macam mana jadi artis kau cakap pun kacik berapa kali. Aduh. So sebelum kita endkan podcast ni so of course lah kita nak dengar kan. Mesti kita nak dengar secara live. Kita turunkan key sikit lah. Ku hilang banyak diriku karenamu, ku rawat luka yang engkau tinggalkan. Yang ada hanya anak kecil diriku ini, dan ketenangan yang masih ada.
Okay guys, hanya ada aku, Daniel Zain. Thank you. Thank you, so much. Thank you. Okay guys, itu sahaja untuk episod kali ini. Terima kasih untuk korang yang sudi menonton dan mendengar podcast kita. Sehingga bertemu lagi episod akan datang di podcast Sembang Sempoi. Thank you guys. Thank you guys. Ciao.